Alhamdulillah hujan boleh kita check awning kita hari ni macam mana. So kita dah tambah salo kat atas tu. So kalau tengok dekat sini tak basah lagi. So air tu dah mengalir. Dia mengalir dari sana ke ujung sana. Alhamdulillah. So nampaknya telah dibina dengan baik. So belah sini tak basah, belah sini kering. So itu kesan-kesan lumut daripada air. Kita akan cuci dia dan kemudian kita akan cat warna putih. Okay guys, belah kanan sana okey, tak ada leaking, air berjalan dengan lancar. Alhamdulillah.